Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ikmal Hakimin Kamaruddin bin Abdul Hafiz, nombor matrik A212183. Hari ini, saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Kepenggunaan Beretika dan Prinsip Utilitarians dalam Era Digital terhadap belia di Muar, Johor. Kajian ini melihat bagaimana belia di Muar membuat keputusan pembelian dalam era digital yang dipengaruhi media sosial, fashion pantas dan platform e-dagang. Di sebalik kemudahan digital, wujud satu jurang antara apa yang belia percaya secara etika dan apa yang mereka membeli. Masalahnya, walaupun mereka sedar tentang isu seperti eksploitasi buruh atau pencemaran alam sekitar, tetapi pengaruh media sosial dan kemudahan membeli dalam talian sering mengatasi pertimbangan moral. Kajian ini memberi tumpuan kepada belia Muar yang berumur 18 hingga 40 tahun. Kajian ini mempunyai 3 objektif utama. Pertama, menilai tahap kefahaman belia tentang teori etika seperti utilitarisme, deontologi dan etika kebajikan. Kedua, menganalisis faktor yang menyebabkan jurang antara sikap dan tingkah laku. Dan ketiga, mencadangkan kerangka pendidikan untuk membantu belia menjadi pengguna digital yang lebih beretika. Saya menggunakan kaedah tinjauan dalam talian dengan soal selidik yang dihantar kepada 90 orang belia di Muar. Soal selidik ini mempunyai 10 bahagian termasuk soalan demografi, kesedaran falsafah, pengaruh media sosial dan senario dilema etika. Data dianalisasikan secara deskriptif dan tematik. Pada jadual 4.1, kita dapat lihat profil responden. Majoriti berumur 18 hingga 22 tahun, lelaki, berpendidikan ijazah sarjana muda dan menggunakan media sosial antara 4 hingga 6 jam sehari. Lebih 60% mempunyai pendapatan bawah RM1,000 sebulan. Pada rajah 4.1, kita lihat bahawa tahap kesedaran etika sangat tinggi. 88% faham konsep utilitarisme dan kepenggunaan beretika. 83% sedar implikasi moral dalam pembelian dan 74% faham perbezaan antara deontologi dan konsekuensialisme. Ini menunjukkan asas moral yang kukuh. Rajah 4.2 menunjukkan bagaimana belia menakul secara falsafah. 87% cenderung kepada prinsip utilitarian, tetapi 88% juga menerima prinsip deontologi, iaitu ada tindakan yang salah secara intrinsik. 73% sangat sensitif terhadap isu eksploitasi pekerja. Rajah 4.3 mendedahkan betapa kuatnya pengaruh digital. 94.4% dipengaruhi oleh influencer, 82.2% mengakui kemudahan e-dagang membuat mereka abaikan etika dan 70% rasa tertekan untuk ikut trend rakan sebaya. Rajah 4.4 menunjukkan jurang yang ketara. Hampir 99% menyokong jenama beretika, tetapi majoriti masih memilih alternatif yang lebih murah. 91% sedar kesan negatif fashion pantas tetapi tetap membeli. Rajah 4.5 pula memaparkan amalan positif. 99% semak ulasan dan etika jenama sebelum membeli. 79% membeli barangan pre-love atau produk tempatan dan 63% aktif berkongsi info etika di media sosial. Rajah 4.6 menunjukkan tahap kebimbangan. Hampir 97% bimbang tentang eksploitasi pekerja asing, manakala 98% bimbang kemerosotan alam sekitar dan 94% bimbang tentang greenwashing dan penipuan digital. Rajah 4.7 mengenal pasti 3 halangan utama, iaitu nilai yang bercanggah, kurang maklumat tentang jenama beretika dan keraguan sama ada tindakan individu memberi impak. Rajah 4.8 pula menunjukkan pendorong, iaitu akses mudah kepada produk beretika, ketelusan syarikat dan kempen pendidikan. Rajah 4.9 menunjukkan respon terhadap senario fashion pantas. 80% memilih jenama mampan walaupun lebih mahal. Hanya 6.7% memilih Shein yang lebih murah dan 12% memilih untuk menyewa atau meminjam. Rajah 4.10 memaparkan senario kedua, iaitu 68% mencari alternatif beretika,
27% menyelidik jenama dahulu dan hanya 3% terus percaya influencer tanpa soal etika. Rajah 4.11 menunjukkan konflik antara kemudahan dan etika. 56% sanggup menunggu 3 hari untuk produk beretika, 37% meminjam sementara waktu dan hanya 4% akan membeli produk murah atas faktor desakan. Dapatan kami selari dengan kajian lepas tentang pengaruh media sosial. Tetapi uniknya, belia muar cenderung memilih etika apabila maklumat moral jelas. Implikasinya, pendidikan etika perlu disepadukan dalam kurikulum universiti. Kerajaan perlu meningkatkan ketelusan pasaran dan kajian lanjut perlu diperlakukan di kawasan luar bandar. Kesimpulannya, belia muar mempunyai kesedaran etika yang tinggi, tetapi amalan mereka masih dipengaruhi harga, kemudahan dan tekanan sosial. Cadangan saya, kerajaan perlulah meningkatkan integrasi modul etika pengguna dalam pendidikan tinggi. Platform e-dagang perlu lebih telus tentang amalan jenama dan kajian lanjut dengan sampel yang lebih besar dan lokasi lebih pelbagai perlu dilakukan segera. Secara keseluruhan, kajian ini memberikan asas untuk memahami cabaran dan potensi belia sebagai pengguna beretika di era digital. Terima kasih atas perhatian.